Teka-teki terjawab apabila usahawan terkenal Bonda Rozita Ibrahim akhirnya berkongsi foto bersama suami baharunya dalam Instagram semalam. Tidak memberikan penjelasan secara terperinci, ibu kepada usahawan Datuk Seri Alif Shukri itu hanya memuat naik beberapa keping gambar mesra bersama seorang lelaki di hadapan Kaabah, yang dipercayai sedang menunaikan umrah ketika ini. Menjawab persoalan pengikut, bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan dan tangan yang menadah keampunan. Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, satukanlah hati kami dengan kasih sayang serta redha-Mu. Temukanlah kami dalam syurga-Mu yang abadi, kami sayang anak-anak kami, berikan mereka kekuatan untuk solat dan beramal kebaikan, katanya dalam hantaran